Hey, what's up guys? Long time no see. Hari ni, walaupun outdoor dalam kereta, macam biasa, telco juga kita cerita. Saya nak share telco baru yang masih baru lah ni, dalam sebulan dua ni dilancarkan. Dan dia satu telco yang sangat-sangat menarik untuk korang tengok survey-survey dulu. Sebab apa? Ni sebabnya. Check it out. Okey, ini dia nama telco dia Eastel. Dan Eastel ni adalah satu jenama baru, company baru yang merupakan MVNO. Dia tumpang line. Dan tumpang line tu yang jahat tu. Tumpang line apa? Telco yang ada sebelum ni berapa banyak telco baru, tumpang line satu je. Dia tumpang line Celcom Digi. Jadi wujudnya Eastel ni memang nafas baru sebab dia tumpang telco U-Mobile. Macam saya pernah cerita kan, kalau dah semua pakai Celcom Digi, sangkut juga, teruk juga line dia. Tapi tetaplah setiap tempat memberikan keputusan yang berbeza. So untuk Eastel, guna line U-Mobile. Siapa-siapa yang memang duduk dekat kawasan yang mempunyai rangkaian U-Mobile yang bagus, kena tengok video ni, kena survey-survey plan ni. Sebab Eastel ni adalah prepaid. Setakat ini dia 100% prepaid, dia belum ada postpaid. Mungkin akan ada juga pada masa akan datang, tak tahu. Dan plan dia murah juga. Memang berbaloi untuk korang dapatkan juga. So dia ada beberapa plan yang dikeluarkan untuk permulaan ni. Lebih kurang ada 4 plan utama, iaitu plan yang bernilai RM35, RM50, RM68, RM98. Dan semua plan ni yang kelakarnya, yang lawaknya, dia ada SMS. Ada lagi yang guna SMS. SMS tak banyak lah. Dia letak 10 SMS untuk setiap plan. Memang SMS free. Selebihnya mungkin kena bayar kan. Ataupun korang beli je lah add-on SMS kalau korang gila dengan SMS. Dan untuk plan paling kecil, RM35 pun dah dapat sampai 200GB. Ini basic plan. Jangan tengok basic plan. Kadang-kadang telco ni basic plan dia mahal. Tapi plan tengah-tengah dia murah gila. Okey, dia macam tu lah. RM35 korang dah dapat 200GB internet yang tak ada sekatan kelajuan dan 4G, 5G. Manakala 100GB untuk hotspot, unlimited call. Simple, itu je. Dan yang lain tu agak menarik. Daripada plan 50, 68 dan 98. Daripada 500GB internet sampai 999GB internet dengan unlimited call, dengan boleh hotspot 100%, boleh masuk modem dan digalakkan pakai modem modified lah, jangan modem standard. Kacau lah telco sekarang ni. SKMM pun satu hal lah. Dan dia ada free roaming untuk plan 50, 68 dan 98. Free roaming ni apa? Dia tak tahu lagi ke roaming. So kalau korang kata nak pergi luar negara, nak pergi Indonesia, nak pergi Singapore, boleh dapat internet tu, tak payah nak beli internet lain, tak payah pakai SIM kat sana, pakai je internet dekat situ. So data untuk roaming dia tak adalah besar sangat. Untuk plan 50 dengan 68, 5GB saja. Untuk plan 98 ada 10GB. Okay, roaming dia. Untuk hotspot yang dia claim, kelajuan dia adalah full speed, high speed hotspot. Tapi dekat sini ada, saya cakap telus dekat korang lah, saya ada buat hotspot tapi saya tak dapat kelajuan macam mana saya try dekat phone. Kenapa Eastel? Tolong jawab. Bukan tak laju guys Saya buat speed test dekat handphone dapat 1100 Mbps. Laju guys. 5G tempat saya tu laju lah. Dekat pekan-pekan. Laju gila. Tapi bila saya buat hotspot, dia tak capai 100 Mbps. Apa yang tak kena dekat sini? Adakah masalah daripada device? Saya tak kenal pasti lagi. Ni saya nak tahu siapa Eastel dekat dalam ni, ejen-ejen bos dia. Tolong jawab Tolonglah, telus lah. Kita nak berniaga jangka masa panjang. Kita nak keberkatan dalam bisnes, dalam jual beli kita. Janganlah tipu orang Eastel. Tapi memang kau punya plan best lah. Best dengan line U-Mobile. So roaming dia, luar negara korang boleh guna untuk 3 negara memang percuma. Indonesia, Singapore dengan Thailand. Negara jiran kita jugalah. Tapi kenapa tak ada Brunei Brunei pakai telco sama ke? Patutnya Brunei kena ada lah. Kalau betul lah Brunei pakai telco yang berbeza. Tapi dah okey lah. 3 negara jiran kita yang memang confirm kita akan masuk sekali seumur hidup. So bila plan ini prepaid, dia tak ada kontrak guys. Dia boleh kekal nombor lama, boleh daftar nombor baru. Korang boleh roger saya, dekat description ada nombor WhatsApp saya. Kalau korang nak beli, ada link pembelian dekat description. Kalau korang nak terus beli, SIM card sampai, boleh self registration. Dia mudah. Dia self registration. Dan semasa self registration tu berlaku, korang kena masukkan nombor ID seller korang lah. Macam korang beli kat saya, nanti saya terus bagilah nombor ID saya.
Daftar, pilih nombor banyak tau. Macam Tuntok punya sistem. Masukkan 4 nombor, per list dia boleh tahan banyak lah. Dan korang search je lah nombor yang paling menarik untuk korang. Dan untuk siapa-siapa yang nak kekal nombor lama pun boleh buat proses kekal nombor lama. Application dia ada dekat App Store ataupun Play Store. Nama dia Eastel juga kan. Nama sama lah, takkan nama lain ni kan. So, apa pendapat korang? Bagi saya dah tengok banyak plan internet. Ini murah. Ini murah. Prepaid boleh bagi macam ni. Bukan senang prepaid nak bagi data sebesar mungkin. Kalau dulu prepaid, dia nak bagi data besar dia susah tau. Korang nak data besar gila, kena melalui postpaid. Tapi sekarang prepaid pun dah bagi macam ni, apa lagi korang nak? Dia dah bagi data besar, tak ada sekatan kelajuan, high speed, tak ada pecahan data, tak ada pecahan hotspot. Cukup mantap. Dan saya rasa buat masa ni kan, korang kena tahu sebelum ni saya pernah cakap kan, mesti betulnya lah. Setiap singkat dia ada laju dia, ada slow dia dekat certain tempat kawasan. Tapi memandangkan Eastel ni telco baru menggunakan line U-Mobile, dan korang kena tahu U-Mobile pun ada pegang kontrak untuk bangunkan infrastruktur 5G fasa kedua. Grab peluang ni untuk dapatkan kestabilan internet, kestabilan rangkaian. Buat masa ni lah. Tapi kalau dah lama saya tak boleh jamin apa lah guys. Kalau dah lama-lama semua nak pakai pun boleh jadi traffic jam, boleh jadi congest. Best lah buat video dekat luar ni. Siapa yang dah pakai Eastel, komen dekat bawah. Apa pendapat korang dengan telco baru Eastel ni? Komen dekat bawah. Saya sangat recommend. Siapa nak beli, boleh WhatsApp saya dekat description. Siapa yang nak terus beli, boleh check link pembelian dekat description. Singkat lain pun kita orang ada. Roger. Consider to subscribe, like kalau suka, share kalau berguna. I'll see you guys on my next video. Bye.